Walaupun harga emas tinggi sekarang, tetapi tetap orang beli emas. Itulah tindakan yang dibuat oleh seorang penyimpan emas yang menukarkan simpanan tunai beliau berjumlah 1.2 juta ringgit kepada emas. Kalau tukarkan kepada grade emas, nilainya hari ini adalah lebih daripada 2 kilogram. Pesan mentor emas saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, bukan emas yang menjadikan kita kaya, tetapi ilmu tentang emas. Orang yang ada ilmu dan faham tentang emas tidak akan pedulikan harga emas naik atau turun. Fokus mereka adalah pertambahan grade emas sahaja. Kalau dulu mereka ada 1 dinar, sekarang mereka akan pastikan mereka mempunyai 3 dinar atau mungkin lebih yang dah terkumpul. Tahniah kepada penyimpan emas ini kerana telah membuat satu keputusan yang bijak, mengalihkan sebahagian simpanan tunai beliau kepada emas demi melindungi nilai kuasa beli simpanan beliau. Tuan-puan yang nak alihkan sebahagian simpanan kepada emas, boleh pergi dekat saya punya profile, klik saja button sign up, nanti saya bantu anda sebaiknya. Semoga bermanfaat.